Sambal Ni semua boleh? Sambal sekali asing tak? sekali ya. Sekali Ni paru Apa? Yang ni ayam goreng Nak bagaimana bang? Pak. Lagi bang? Okey, abang punya RM14 tapi hari ni ada orang infak. Abang bayar RM10 je bang. Okey. Terima RM10. Terima kasih bang, saya jual sudu ada depan. Apa belum? Ni kak? Nasi lemak 3 sambal asin. Okey. Dia satu. Oh, paru. Tak payah, kau batu. Masuk dalam konten. Ni semua boleh kak? Boleh. Yang ni nak lauk apa kak? Lauk asin. Lauk asin 3 Lemak 3 dia 1 Batu lah. Tak, ini saya kerja. Kerja ni. Kamu tak nampak? Yelah, dulu orang tak ada. Kita cookies. Masih aku Bihun pun sambal asing nanti sekali lah dengan nasi lemak. Boleh. Lauk paru. Paru untuk berapa orang makan kak? 2. 2 orang Ayam rendang. Syah ambil sambal satu letak belakang. Depan. Ngapa wak? Ada yang tak habis nak order ke? Baru 2 orang Ayam rendang nak daging. Nak dada?